Jom lah naik divider. Ada becak-becak pula kat situ. Naik, becak. Ada aje lah. Apa dia jadi lah. Oh, tapi ni sekarang sport mode. Assalamualaikum, selamat bertemu kembali. Kita masih lagi dengan Honda Transalp 750. Kita dah redah jalan jam, jalan yang sesak, tak ada masalah di situ, sangat mudah, sangat rengam. Jadi sekarang ini antara simulasi untuk anda, sebab ini antara kegunaan utama kalau anda nak pakai motosikal ini, nak jalan jauh. Nak jalan jauh, nak jalan seorang, nak bawa orang belakang, nak bawa wife dan sebagainya. Ini yang mungkin antara benda pertama sekali anda fikirkan kalau anda nak beli Honda Transalp 750. Jadi sekarang kita nak buat sedikit simulasi yang ringkas, kemas dan padat. Alamak, simulasi kita di highway. Macam mana kita akan rasa dekat highway kalau kita nak jalan jauh menggunakan Transalp 750. Sekarang ni saya masih lagi bersantai dengan gear 4. Oh, saya lupa motor ini ada sport mode. Tapi saya relaxkan dulu dengan standard mode nya itu. Jadi jom kita jalan ala-ala touring cruising, kan. Oh, tapi bunyi dia punya 270 crank ni baik lah, jahat juga bunyi dia. Terus saya cruising macam ni tuan-tuan. Gear 5 tak masuk lagi gear 6 tau. 1.6 lebih cruising itu tak, belum lagi. Kebiasaannya orang akan cruise 1.5 ke 1.6, 1.7 pada gear 6 lah. Kita tak cruise gear 5. Baiknya. Baik. Okey, kita akan masuk highway. Keluar tol, simulasi. Kita nak long distance ni. Contohlah kita nak pergi utara lah, contoh. Tapi boleh tak saya nak tukar sport mode? Yes, sport mode. On the fly kita tukar sport mode. On the fly terus tukar. Saya tak pernah rasa lagi sport mode. Gear 4. Jom. Oh, wow lah, baik. Panjang yang tarik gear 4. Oi, gear 4 baru pelip. Gear 4 1.6 bang. Baik penarikan ni. Okay, jom. Saja je. Tapi ni bukan cruising, ni dah menarik. Gear 5 1.8 tadi saya tarik. Oh, okey, faham. Okey. Maksudnya di sini tuan-tuan, kita boleh cruising 17 18 dengan sangat tenang. Enjin tak ada mengerang, enjin bagi je. Dia punya keupayaan enjin ini bagi saya sangat memadai, sangat kuat. Kita rasa vibrate tak? Kita rasa sikit-sikit lah dekat tempat pemijak kaki tu. Sikit-sikit saja rasa, tak banyak sangat. Bagi saya tu normal je, semua motor pun ada. Tapi ini cruising yang saya sendiri, kalau saya nak motor macam ni, CC 750, saya nak cruise macam ni lah. 1.6, 1.7 tu senang-senang. Kalau kita dapat top speed, kita dapat lah. Tapi untuk sekarang ini saya tak nak ke arah itu. Saya nak tahu macam mana dia nak cruising ni, berapa laju sedapnya, Dan pada 1718 tu windshield ni dah cukup dah, tak payah tinggi dah. Kalau anda nak sedap lagi, anda mungkin gelapkan je lah kot, smoke windshield. Sebab lagi tinggi dia rimas. Yang ni dah sedap-sedap dah. Untuk tinggi saya 162 ni sedap-sedap. Dia ada angin cukup, pelindungan pun ada. Jadi dia tak tinggi sangat, dia tak rendah sangat, dia sedap-sedap je windshield ni. Hujan pun boleh cover sikit-sikit. So gear 6 pun saya boleh tarik je macam tu, tak ada masalah pun. Ni karakter lah, Parallel Twin, tak ada hal punya. So 17, 18, oh baik. Ini macam lah kita nak. Kan. Tapi rasa sini panas, sini rasa bahang sikit. Belah sini je kita rasa bahang. Itu kena beritahu lah, anda kena sedia maklum. Lain-lain tak ada isu, bagi saya okey je. Rasalah panas sikit, bahang. Motor dah besar. Oh, kena tukar tadi. Gear 2. Gear 2 pula, gear 5. Kan rengam tu. Oh, padu bang, tarik je.
Itulah dia tak built in cruise shifter. Itulah kurang sikit. Tapi boleh tambah lah, boleh tambah. Kalau anda kata nak beli, tambah cruise shifter 1000 lebih, puas hati. Memang kalau ada cruise shifter puas hati, pop dia pergi. Cruising 16 macam ni, ya, relax macam ni lah, sedap bang. Tapi dia punya engine, sebab dia parallel twin kan, karakter dia memang dia nak pergi tau. Dia macam tu. Dia macam tak cukup. Dia macam minta gear lah, lebih kurang. Okey, jom kita masuk. Dah sampai destinasi kita. Di Tol Kundang. Jauh sangat touring ni bang. Jauh sangat. Dia untuk saya merasa lah, dan anda boleh dapat feedback dia macam mana. Okey, buang. Okey, masuk jalan kecil. Masuk jalan kecil nak beli je kojanya. Motor adventure. Sedap. Relax dulu je. Ui, kolam ikan lah. Ni kolam ikan ke? Macam baik je tu. Ui, slow dia baik bang. Saya tak pernah pergi bawa slow macam ni. Mari kita main kon sikit boleh? G3 main kon. Alamak, abang tu ada berhenti lah. Susah saya nak main kon ni. Buat 8 ke? Tak dapat pula. Dapat 1 kon je. Baik lah bunyi enjin ni. Seat dia selesa lah. Dia tak keras sangat, dia tak lembut sangat, dia sedap-sedap. Kebanyakan yang saya perasan dekat motor ni, Trans Am 750 ni, dia tak ada terlebih, tak ada terkurang. Dia ngam-ngam je dia bagi. Cuma kalau ada cruise shifter, itu lagi best lah. Kalau ada cruise shifter, itu lagi best. Nak corner-corner senang, nak maneuver senang, high speed baik. Tu mantap. Masuk terus. Macam tu. Saya bawa motor macam ni. Kalau anda mungkin nak relax kan, saya memang nak hantam je kerja saya. Tu dia. Ngam. Memang best. Selesa lah, selesa. Motor macam ni ke memang selesa. Cuma kita nak tahu dia punya tahap fun factor dia tu kat mana lah bagi saya. Satu yang bestnya, kebanyakan lah motor Honda yang saya perasan, yang saya dah bawa, dia keluar kedai, dia dah sedap dah. Dia punya package tu dah sedap dari segi handling tu. Sebab handling tu yang penting bagi saya lah. Keduanya baru power dan sebagainya. Kalau motor power sangat pun, handling ke laut tak sedap juga bang. Motor power ni, tapi nak corner payah. Alamak, potong lah kan. Potong lah. Dia biar handling kemas, dan power tu datang lepas itu, dia supportkan handling tu. Power. Patutnya yang power tu yang support handling kan. Sepatutnya macam tu lah. Maksudnya dua-dua tunggam lah. Power cantik, handling ngam. Alamak, itu jalan best tu. Boleh U-turn tak? Sebab dia ada macam divider. Geram pula nak naik. Alamak, tak boleh lakukan U-turn kan. Salah pula, ada rumput. Macam mana buat ni? Geram pula tengok rumput ni. Tak apalah, dah terlepas. Jom. Dia keluar package dah sedap dah. Jadi anda akan rasa seronok. Lebih seronok untuk riding lah. Itu dia punya karakter fun factor dia. Seronok untuk riding tanpa fikir benda-benda lain. Susah nak bawa, nak brake macam mana, nak corner, nak kena turun badan ke, nak begini ke, tak apa, anda layan je, senang. Motor ni dah package ni dah ada sedia, ready to ride. Senang, tak payah fikir. Tayar dia pun melekat, tak ada isu lah bagi saya, senang. Tayar tak perlu adjustable suspension pun dah okey dah, motor ni ngam je. Sebab kegunaan yang saya nampak kalau kita lah dekat Malaysia ni, lebih untuk jalan jauh macam ni, macam saya buat ni, lebih kita nak jalan jauh macam ni kan, nak touring, nak lebih daripada cukup lah. Cuma karakter engine dia ni, sebab dia parallel twin crank 270, dia lebih ke arah mengajak tau. Dia mengajak, saya kena lah mengajak tau apa tau. Dia nak mengoyak je kerja dia. Dia mengajak, marilah bang, marilah dia kata. Macam tu. Jadi saya kena, alamak, apa nak kena bang? Apa tak bagi. Dia mengajak mengoyak. Itu karakter parallel twin. Itu sedap lah parallel twin. Kalau 4 inline dia panjang jauh. Dia panjang jauh, dia kena tarik panjang jauh. Okey, jom.
Tu tarik je bang. Tapi kalau untuk anda yang tak suka koyak-koyak sangat, macam tadi saya dah bawa slow pun boleh. Motor ni senang. Dia memberi apa yang kita nak. Dia ikut rider. Sebab saya nak koyak, sebab saya nak menguji, so dia bagilah saya koyak. Kalau tadi saya bawa slow, dia tak beragam pun. Tak ada kata bawa laju, tak ada. Enjin dia tu dia bagi, dia tak ada nak mengerang, dia tak ada nak vibrate kan. Saya pakai gear 3 tadi, bawa relax je. Masa dia yang dekat laluan motor tu senang, sangat senang. Ni cruising lah 17 18 ngam. Tu ini antara fungsi utama motor macam ni. Dia kena cruising dengan selesa. Sebab itulah CC 750 ni antara yang terengam kalau kita nak pakai jalan jauh. Dia tak berat sangat, dia tak tinggi sangat. Dia punya berat pun tak berat sangat. Dia punya CC pun tak besar sangat. Sedap-sedap je. Medium 750, sedap-sedap. Kita masuk jalan motor yang last kan. Tengok macam mana. Saya nak tunjuk sekali lagi. Bawa slow, sebab bawa laju tak ada masalah lah ni. Bawa laju saya boleh hidup dengan ni, okey je. Nak pergi mana? Pergi Pening, pergi Perlis, jom. Motor ni tak ada isu, sedap je. Sangkut barang dekat belakang. Kalau kata anda tak ada top box, ikat je lah. Motor macam ni tak apa. Ada top box cantik, ikat pun cantik. Sebab dia memang style gitu. Besar kan motor ni. Saya dah naik, dia bawa-bawa macam ni pun rasa besar. Besar motor ni. Puas hati lah, puas hati. Okey, jom. Okey, laluan motor kita yang kedua. Corner macam ni bang. Kan baik tu. Bawa style adventure lah kan. Gear 3 lah. Bawa style adventure. Turun dan saya nak cari lubang-lubang off-road. Ada motor tak kat belakang? Ini bukan lubang off-road. Allah, ini terus masuk. Tak apa, kita masuk je. Saya nak bawa slow. Nak tunjuk kat anda, kalau kita lah katakan kita nak bersantai-santai macam ni je, saya berdiri je ni bang, bawa slow je. So kita masuk ruangan yang sempit sikit. Ni saya kena pakai gear 2. Betul tak? Saya kena duduk untuk tukar gear. Kalau saya ada quick shifter, tak perlu. So kita main, nak control mudah. Ni antara benda yang best. Kita nak belajar slow maneuver dengan motor besar macam ni. Ni antara basic skill lah kata. Oh, ada kereta, pusing lagi sekali. Basic skill. Naik divider lepas tak? Jom lah naik divider. Ada becak-becak pula kat situ. Naik, becak. Alamak, baru langam. Pada goyang tadi bang. Goyang. Sebab skill off-road saya tak berapa bagus. Ui, sedapnya. Saya tak tahu jalan ni macam mana. Geram pula rasa. Ada je lah. Apa dia jadi lah. Oh, tapi ni sekarang sport mode. Sikit-sikit lah bang, tak berani. Mana-mana boleh. Alamak, rasa-rasa dah lah. Sebab jalan dia basah ni, rumput dia basah. Okey, ada ke tu tak? Tak ada. Okey, dah lah tu. Takut pula dia. Sebab kita bukan skill sangat bro, tapi nak cuba. Okey, basuh tayar. Basuh tayar dulu. Okey, basuh tayar. Okey, ngam. Nak tunjukkan yang bila kita bawa slow, sangat senang, mudah. Saya pun tadi first time naik divider tu, nak rasa je pasal kan. Sebab motor macam ni, dia kena macam tu, baru sedap. Baru punya full function tu ada ngam. Sikit-sikit lah, mana yang salah tu, harap maaf. Jumpa lagi mendatang. Jangan lupa share dan subscribe. Memang ada ngam, kemampuan di highway, tak ada masalah. Bawa slow pun senang. Honda Transrap 750. Nak tengok boleh ke Honda Bay Wing dan Mansara. Assalamualaikum.